Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu perbuatan maksiat boleh mengundang bala bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnah." Takutlah kamu pada bencana. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang mana bencana tu kalau turun, dia bukan hanya kena kepada orang zalim saja di kalangan kamu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah olehmu, wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat pedih balasannya. Aisyah tanya tentang penyakit ni, penyakit ta'un ni. Ya? Yang mana Aisyah nak tahulah. Bukan nak tahu tentang kuman penyakit tu. Kerana Nabi SAW diturunkan bukan untuk jadi doktor. Itu kerja doktor lah. Tapi Aisyah nak tahu tentang ta'un ni turun. Bila dia turun, dia kena ramai. Kan? Dia merebak dengan cepat. Dan dia memudaratkan. Jadi macam mana nak kata pada orang yang terkena ta'un ni? Boleh tak kita hukum dengan satu hukuman? Sebab ramai yang kena. Yang baik kena. Yang tak apa baik kena. Yang jahat sungguh pun kena. Kan? Maka Nabi SAW jawab dengan satu jawapan yang kita boleh pegang mudah. Nabi kata apa? Annahu kana azaban yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Ta'un ni adalah satu azab yang Allah Ta'ala hantar kepada orang yang dia ingini. Kalau berhenti sampai sini, tuan-tuan jadi susah hatilah. Saya pun susah hati. Tapi nasib baik Nabi sambung. Nabi kata, Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan Allah Ta'ala menjadikan ta'un ni rahmat bagi orang mukmin. Dia azab yang Allah Ta'ala hantar kepada orang yang Allah Ta'ala inginkan. Dalam masa yang sama dia menjadi rahmat kepada orang mukmin. Dan tidak ada seorang hamba pun, falaisa min abd, tidak ada seorang pun di kalangan hamba ni yaqa'u fi ta'un, yang apabila dia duduk di dalam kawasan yang ada padanya ta'un, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasibah, lalu dia kekal di tempat dia, dia kekal di negeri dia dalam keadaan dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah, dan dia sedar bahawa tidak akan ada yang akan menimpa dia melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk dia. Tak ada perkara ini berlaku melainkan dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang syahid. Okey, kita nak bahas hadis ni sikit. Baik, pertama sekali tuan-tuan, bila Nabi SAW ditanya tentang ta'un, Nabi jawab pada Aisyah apa dia? Ta'un ni azab yang Allah hantar kepada orang yang Allah ingini. Ni nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu maksiat kepada Allah. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah mengundang bencana dan bala. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang kita baca dulu. Yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Satu hari nanti akan keluar satu kumpulan tentera yang nak memerangi Kaabah. Dan apabila mereka sampai di Baida, mereka sampai di satu kawasan lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka akan ditenggelamkan oleh Allah di atas muka bumi ni. Bila sampai dekat kawasan tu, mereka akan tenggelam daripada awal sampai akhir. Lepas tu Buang Syah tanya, Ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Ya Rasulullah, adakah mereka akan ditenggelamkan di awal sehingga akhir? Sehingga walaupun di dalam kalangan mereka tu, kalaulah kata dalam kumpulan mereka itu ada orang-orang yang bukan tentera tapi orang-orang yang berniaga.
Wa man laysa minhum, yang mungkin bukan tentera tapi ada urusan lain. Maka Nabi SAW jawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Mereka akan dihimpunkan kesemuanya sekali. Kemudian mereka akan dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan ke atas niat mereka. Nak beritahu apa? Nak beritahu perbuatan maksiat boleh mengundang bala bencana. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnah, takutlah kamu pada bencana, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang mana bencana tu kalau turun, dia bukan hanya kena kepada orang zalim saja di kalangan kamu. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab, ketahuilah olehmu wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat pedih balasannya.